Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Cikgu Suryayati binti Abdul Talib dari SMK Paya Kemunting, Jitra Kedah. Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 3, tajuk 8, lokus dalam dua dimensi. Untuk tajuk lokus ada dua standard kandungan iaitu 8.1 lokus. Dalam standard kandungan 8.1 saya akan terangkan maksud lokus. Lokus ialah satu surihan atau lintasan oleh satu set titik dalam satu satah atau ruang tiga dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Okey, untuk syarat-syarat tertentu kita akan lihat dalam standard kandungan 8.2. Standard kandungan 8.2 lokus dalam dua dimensi. Di sini saya akan terangkan 5 jenis lokus. Lokus yang pertama ialah lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap, jawapannya ialah bulatan. Lokus kedua, lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap, jawapannya ialah garis serenjang. Lokus ketiga, lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus, jawapannya ialah dua garis lurus yang selari. Lokus keempat, lokus bagi titik berjarak sama dari dua garis lurus yang selari ialah satu garis lurus yang selari. Dan lokus kelima, lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang, jawapannya ialah pembahagi dua sama sudut. Untuk kelas hari ini, cikgu akan fokuskan lokus pertama dan juga lokus kedua. Kita teruskan kelas dengan lokus yang pertama iaitu lokus bagi suatu titik berjarak tetap dari satu titik tetap ialah sebuah bulatan yang berpusat di titik tetap tersebut. Untuk lebih pemahaman, kamu boleh lihat rajah di sebelah. Bagaimana cara membina lokus bagi satu titik tetap? Langkah yang pertama, tandakan titik tetap, gunakan jangka lukis. Buka jangka lukis mengikut jarak yang diberi, letak hujung jangka lukis pada titik tetap yang ditanda tadi dan lukis bulatan penuh. Itulah lokus bagi satu titik tetap iaitu satu bulatan. Kita lihat contoh soalan. Bina lokus bagi titik P yang sentiasa berjarak 3 cm dari satu titik tetap Q. Di sini kamu perlu perhatikan kata kunci di dalam soalan ini iaitu 3 cm dari satu titik tetap Q. Langkah yang perlu kamu lakukan ialah buka jangka lukis mengikut ukuran yang diberi dan letak hujung jangka lukis di titik tetap yang telah kamu tanda iaitu Q dan lukis bulatan lengkap. Lokus yang kedua, kita tengok lokus bagi dua titik tetap yang berjarak sama dari dua titik tetap ialah pembahagi dua sama serenjang bagi garis lurus yang menyambungkan dua titik tetap tersebut. Cara membina lokus bagi dua titik tetap. Langkah pertama, tandakan dua titik tetap, lukis garis lurus menghubungkan dua titik tersebut. Cari titik tengah garis tersebut dan tegakkan garisan serenjang dari titik tegak itu menggunakan jangka lukis. Garisan tegak tersebut adalah lokus iaitu garis serenjang. Untuk menambahkan pemahaman kamu, kita boleh perhatikan contoh di sini. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga sama sisi PQR. Tentukan lokus bagi titik X yang berjarak sama dari titik P dan titik R. Di sini kata kunci yang perlu kamu lihat ialah titik P dan titik R. Titik P dan titik R ialah dua titik bermakna lokus yang kedua. Oleh itu jawapannya adalah satu garis serenjang yang berjarak sama di antara titik P dan titik R. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.